Hei, kata macam. Ina, berapa lama lagi kamu nak pekoh santan tu? Ha, ya Allah. Kamu guna air panas ke tak? Panas betul? Ha, kamu jangan kau habis resepi arwah poh kamu kau tak jadi punya. Kau tak sedap aku punya rendang kau. Tu kamu racik pun cepat sikit ni kan. Nak bagi halus. Yalah, tapi cepat sikit. Ha, ya Allah, ya. Kenapa kalau raya kita kena makan rendang Goreng Ha, apa kata Mak Ngah masak ayam goreng? Sedap. Ayam goreng? Mana peronoh ni buat orang raya makan ayam goreng ambil. Oh, orang makan rendang. Apa mending kamu makan epek ni? Tu kamu panjat apa benda tu? Kau jatuh tu jerombak kamu kan kat situ. Manga. Ayam telepek, Manga. Ayam telepek! Habislah ayam aku, ya Allah. Kan aku dah letak ni. Kamu bertempat bekerja balik. Kakak kita nak masak apa ni? Ya Allah. Aku nak pergi. Kamu dari mana? Lagi tengok, alah. Sungguh? Ayah, sekejap. Ready. Kamu pergi. Kejap. Pak Lang tengah bakar apa ni? Ya, Meh. Pak Lang tengah bakar lemang ni. Oh. Amir, apa kamu buat kat sini ni? Panas ni. Dah, pergi main jauh. Putih, kau tahu tak? Kita punya bahulu ni kan sedap ke main kan? Bukan macam bahulu si Leman tu. Dahlah keren. Mahal pula dijual ni. Confident. Ya. Aku kan kalau boleh biarlah bahulu tu sedap. Macam resepi turun-temurun nenek moyang kita ni. Ha. Aduh, hai. Husna, kamu kena belajar ni resepi. Mana buat apa tu? Paling pun pocot si Omar, si Amir budak ni. Sibuk ajalah datang mengacau orang tua tengah berborak. Aku ni tengah buat bahulu. Kang tak siap ni esok nak raya. Pergi main jauh-jauh. Mengacau ajalah. Selamat Hari Raya. Pak Su, kenapa nak kena gantung semua kad-kad ni? Yelah, takkan nak gantung kamu pula. Tak raya kamu esok. Dah, syuk, main sana. Tak puasa. Mulalah tu. Pak Su, yang ni kan? Syah nak buat apa dengan barang dalam kotak ni? Kamu jangan usik pula barang dalam kotak ni. Banyak benda tajam tau. Aduh, sakit. Abang Syah baru je cakap. Degilah budak si Amir ni, tengok. Pergi, ambil dekat atuk tu. Sapukan ubat. Degil betul budak Amir ni. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Atuk. Amir, kenapa ni? Tangan Amir luka. Masya Allah. Nanti ya tunggu atuk ambil ubat. Apalah budak ni jadi begini? Sakit tak ni? Sakit. Tahan sikit ya. Okay, Amir pegang. Atuk sakit. Okey, sikit Amir. Okey, pegang. Atuk, kenapa diorang semua tak nak jawab soalan Amir? Sedihlah. Oh, macam tu. Meh atuk bagi tahu. Amir, kita sediakan rendang ni bukan sekadar untuk makan je tau. Bila kita masak rendang ni, kita kena masak ramai-ramai. Barulah seronok. Tengok Mak Ngah dan Ibu tu. Mereka kan jarang berjumpa. Dan waktu raya inilah masa untuk mereka lepaskan rindu dan kasih sayang di antara mereka. Kalau rendang, mesti kena ada lemang. Saling melengkapi antara keduanya.
Macam itulah juga Pak Long dan Pak Lang membuat persiapan membakar lemang. Masing-masing ada kepakaran mereka. Seorang kena jaga api dan seorang lagi kan kena pandai sukat santan. Kalau tiada kerjasama di antara mereka, alamat tak makan rendang dan lemang lah setiap tahun kita kan, Amir? Tengok tu, kuih bahulu. Kuih ni dibuat setiap tahun sebab tradisi turun-menurun kita. Masa zaman atuk kecil dulu, tak banyak kuih moden macam sekarang ni. Tapi orang dulu-dulu tu bijak. Mereka cipta kuih yang senang dibuat dengan menggunakan bahan asas yang memang banyak ada di dapur. Lagipun, Mak Anda dan Mak Teh sempat belajar resipi buat kuih daripada arwah opa. Menghias rumah ni adalah satu simbol kita bersedia untuk menyambut Syawal, bulan kemenangan selepas sebulan kita berpuasa. Sebab dalam Islam pun menyatakan rumah yang cantik melambangkan kegembiraan dan kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi kepada kita semua. Amir, keluarga itu ibarat sebatang pokok. Walaupun ranting berlainan arah, namun dia datang daripada akar yang sama. Ingat tu. Terima kasih, Atuk. Selamat Hari Raya, Tuk. Maaf zahir dan batin. Di Aidilfitri ini, kita sedar betapa berharganya kasih sayang dan ikatan silaturahim dalam keluarga. Tiada apa yang lebih bermakna daripada melihat senyuman dan tawa riang insan tersayang. Harta dunia tidak pernah mampu menggantikan saat indah serta ketulusan antara mereka. Sesungguhnya, kebahagiaan sejati terletak pada keikhlasan hati dan hubungan yang erat dalam keluarga. Adat lama terus dijaga, kasih keluarga kekal selamanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari Universiti Sultan Azlan Shah.